berkenaan dengan jalan alternatif Kampung Gusai yang baru-baru ini dia tular di TikTok. Berbeza dengan kampung lain, kaluan utama di Kampung Gusai ini asalnya melalui jalan air. Kini terdapat jalan darat sebagai laluan alternatif. Namun ia belum dikira dan tidak sah taraf. Ini masalahnya, dia tidak sah taraf. Saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada ahli parlimen kita kerana bersuara berkenaan dengan jalan alternatif ke Kampung Gusai. Walaupun kita dah berusaha, kita dah cuba untuk bersuara di ahli parlimen, tapi tetap juga masih juga tidak dapat kita laksanakan secepat mungkin. Tidak dapat kita laksanakan jalan alternatif itu untuk buat sementara waktu kepada penduduk Kampung Gusai. Tak apa. Kita tunggu PRU yang akan datang. InsyaAllah, sahabat-sahabat, jangan pernah berputus asa untuk menyokong ahli parlimen kita dan juga YB kita. InsyaAllah. Saya harap sangat-sangat kali ini kita berjuang habis-habisan.